الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, di kesempatan kita berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan kita meninggalkan seluruh larangan. Semoga kita memperolehi keberkatan, memperolehi keredaan serta perlindungan Allah di dunia dan di akhirat nanti. Member hari ini akan membicarakan tajuk berhubung dengan sikap positif penentu kejayaan. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam menempuh kehidupan seharian yang penuh dengan cabaran, dugaan dan rintangan, kita sebagai umat Islam dituntut untuk sentiasa bersikap positif. Positif dengan bersabar, bersemangat wajar, dan tidak mudah berputus asa. Ini kerana segala dugaan kehidupan tersebut merupakan fitrah atau lumrah di dalam kehidupan, dan juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal pasti siapakah di kalangan hamba-Nya yang terbaik dari segi amal ibadah mereka di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang maksud, yang menciptakan mati dan hidup, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, yakin dan percayalah, salah satu dari sifat penting yang sewajarnya menghiasi diri seseorang manusia untuk mencipta kejayaan demi kejayaan dalam hidupnya adalah dengan bersikap dan berfikiran positif. Persoalannya timbul di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan berfikiran positif? Secara ringkasnya, berfikiran positif dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan
atau satu sikap seseorang yang sentiasa memandang baik terhadap apa jua keadaan yang menimpa dirinya, atau dengan kata lain berprasangka baik. Mimbar ingin mengingatkan kepada para jamaah dan umat Islam sekalian bahawa agama Islam amat menganjurkan umatnya supaya bersifat dan berpikiran positif, terutama dalam kehidupan yang serba mencabar. Dengan sikap berprasangka buruk, jelas sekali ianya tercela. Sikap prasangka baik memainkan peranan yang cukup besar dalam menentukan hala tuju kehidupan manusia. Amatlah tepat dengan pesanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyanjungi seorang mukmin yang berpikiran positif dalam segala aspek kehidupan. Bahkan itulah sikap dan ciri mukmin yang sejati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan." Yang maksudnya amat menakjubkan sikap seorang mukmin yang sentiasa memandang baik terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Sikap ini sebenarnya tidak pernah wujud pada umat lain kecuali kepada golongan mukmin. Apabila seorang mukmin itu memperolehi kebaikan, dia terus bersyukur kepada Allah, dan itu adalah baik baginya. Jika dia ditimpa keburukan, maka dia pun bersabar menghadapinya, dan ini pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini tergambar dengan jelas tentang ciri-ciri mukmin yang sebenarnya. Bukan sahaja dia sabar dan tambah menghadapi segala mihnah dan tribulasi, bahkan dia juga dianggap kebal, kalis dengan segala cabaran demi cabaran, serta terus fokus dengan matlamat utama dalam kehidupan, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana redha Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihidamkan dan dihajati dalam diri. Seandainya setiap daripada diri kita menghayati dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, insyaallah segala permasalahan di dalam hidup kita akan kita lalui dan hadapi dengan tenang dan mudah. Tiada lagi sifat berprasangka buruk sesama kita, dan tiada lagi perasaan hasad dengki yang tidak berkesudahan. Umat Islam akan terus menuju kepada matlamat untuk mencapai sebanyak mungkin kejayaan demi kejayaan. Justru member pada hari ini menyeru kepada sidang jemaat sekalian supaya bersama-sama kita menanamkan azam yang tinggi untuk mengukuhkan jati diri yang positif yang wujud di dalam diri kita sebagai umat Islam,
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa' asa an yakunu khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu puak merendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita cemuh ke atas wanita yang lain. Mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan jangan kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Amatlah buruknya sebutan nama fasik sesudah ia beriman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang yang zalim. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, jika tidak lagi sifat berprasangka buruk sedemikian sesama kita, dan tidak lagi perasaan hasad dengki yang tidak berkesudahan, maka umat Islam akan terus menerajui tamadun. Sehubungan dengan itu, kita perlu mempelajari dan mengamalkan sikap positif, terutama yang telah menjadi amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, jelas matlamat hidup dan kehidupan ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tegas berpegang dengan prinsip akidah dan syariat, tetapi tidak melampau dan tidak melulu yang dirangsang oleh manusia. Ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi dan berani menghadapi resiko melalui perjuangan misi sebagai mukmin. Keempat, tiada melupakan dunia, namun tidak pula hanyut dengan keindahan. Kelima, berakhlak mulia dan beristiqamah walaupun diuji. Keenam, berani membuat perubahan ke atas diri sendiri apabila ia mendapat kebaikan. Dan ketujuh, mengukuhkan ukhuwah dan tali silaturahim demi membina kekuatan bagi mempertahankan kesucian dan kedaulatan agama Islam. Dan seterusnya, ke-8, menolak segala amalan keji, kerana ini semua pasti menghancurkan negara dan umat Islam seluruh. Dan terakhir, yang ke-9, mengelakkan sikap mencari kesalahan orang lain, kerana perbuatan ini boleh memecah belahkan sesuatu hubungan dalam keluarga ataupun masyarakat di negara. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menanamkan azam yang tinggi untuk mengukuhkan jati diri yang positif yang sememangnya wujud di dalam diri kita sebagai umat Islam. Marilah sama-sama kita berusaha untuk memajukan umat dan bangsa kita. Ingatlah,
Ingatlah kita adalah sebaik-baik umat yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan syarat kita memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Ini semua adalah kerana kita adalah sebaik-baik umat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di kesempatan ini memang menyeru semua jamaah dan umat Islam yang sememangnya sayangkan agama dan negara. Marilah sama-sama kita mengekalkan perpaduan dan keamanan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ke arah perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan dan pentadbiran negara. Oleh itu jauhilah segala perkara dan perbuatan yang boleh menjerumuskan diri kita ke arah kebinasaan. Bersyukurlah dengan nikmat keamanan, nikmat keharmonian negara yang kita kecapi di sepanjang kehidupan ini. Renungilah bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال تعالى مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات من الأناس وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أنزل الرحمة على الصلاتين الكرام وجميع ولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على ملكنا Sri Paduka Baginda ini Pertuan Agung Al-Mu'tasim Billah Muhammadin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Syah Ibn
almarhum As-Sultan Badli Shah, wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Haji Haminah. Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidin fi kulli makan ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه الفضل يعطيكم ولذكر الله أكبر.